Cik Ais. Lebina lychee mantul. Kenapa nak pakai markup ke? Nak tunjuk dekat makcik jual karipap ke? Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Apa nama dia? Puding mangga? Puding mangga. Puding mangga. Kita bagi. Jom kita pergi pasar. Beli ke buat ni? Bagi. Buat hasil apa? Masakan Lina. Janganlah dia. Pergi kat atas. Badak. Awak masak ke? Dah gemak. Gemak. Ke ada nak? Ada anak siapa ni? Cak. Tu. Kau tak tahu ke? Comel-comel duduk sini lah. Gaduh sini lah. Kau guna apa bawah dia tu? Bawah dia letak apa? Mangga. Tak bawah yang putih ni. Jadi Sebelum letak susu, ambil yang putih tu dulu. cuba kita pegang nak tengok bawah dia jadi macam mana tu. Tak awak angkat tu nak tengok. Macam roti Tak ada, dia jadi bertingkat lah. Bukan roti dalam putih tu. Apa? Sedap nampak. Ya ke jeli? Tak menarik ke? Lepas tu yang susu ni campur dengan mangga. Dia rasa sedap dan rasa buah lah. Saya kata Cik Izzah lah, bukan paman tumpang je. Kat tu. Pergi bazar makeup ke? Bazar makeup juga ke? Siapa tukang makeup? Sedapnya Cik Sayang punya ayam ni. Makan mana yang mana Bayan? Kiri ke kanan? Sini. Kiri. Tak tempat dia tempat yang paman lalu tadi ke? Kiri. Oh kiri lah sekolah. Kiri lah. Sekolah kiri Alhamdulillah. Cepat sikit. Kalau kanan. Sebut betul kang salah macam itu. Dia malah sana luas. Dekat tempat sekolah ye tak ada luas mana. Mereka. Senang. Sebab Indah selalu pergi. Kalau sana bukan selalu yang pergi. Kita lagi bazar yang dekat sekolah. Tadi paman lalu tadi yang kat sana. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Kiri. Kenapa nak pakai markup ke? Ha? Nak tunjuk dekat makcik jual karipap ke? Mana dah jual kat lah? Straight je. Di bazar. Adik macam kenal dia ni macam dia. Bayan straight je. Straight je. Straight. Yes. Suara dia sama. Sekolah ni aku tahu mestinya. Sekolah tu. Rumahnya ada dua dah dekat bazar dekat Jalan Kebun ni. Abang Yan? Satu yang paman lalu tadi. Satu kat sekolah. Puasa tak ni? Terik saja ya. Tak ada nak awak dah berapa hari puasa? I bilang gunting je. Bayan apa? Nantilah. Tegas dulu. Jangan beli banyak pembazir nanti. Yang kita pergi tu ke? Bukan. Haji Bashir. Yang kita pergi tu Haji Bashir. Nak jaga Jalan Serindik. Kita nak pergi bazar dekat depan sekolah. Sukan. Waktu tu tak puas lagi. Straight nampak lah. Ya. Oh dah sampai bazar dekat Jalan Kebun. Bazar Jalan Kebun. Lajunya. Ada yang laju tu. Slow dah sikit. Ada yang dah pernah datang Macam-macam ada jual. Bazar dekat yang sekolah. Ni Bayan. Tu yang gunting. Alisen. Tu sana. Siti punya. Lagi sedap. Yang tu memang sedap. Sebar ni pun ada juga. Beza kita.
Pergi pasang make up juga tu. Badan kecil. Lain gunting Ali. Benar. Yang pedas. Kita dia ayam gunting. Encik jual. Ini banyak sikit makanan dia jual. Bodi dah belakang tak? Bodi dah lalu belakang ni. Kita lalu masuk belakang. Kita depan tak tadi. Nanti kita jalan kat depan nak tengok. Oh, jumpa kawan. Sesi. Siapa? Sesi kembali. Si ke apa? Kita boleh bawa bakal. Lasa. Ni kita ni dah dari belakang tadi. Sepatutnya kita datang di depan. Sini dah belakang dah. Sepatutnya datang dari sini tadi Kak Izzah. Kak Ya. Tak sepatutnya kita dari situ. Pecawang. Ni depan. Pecawang. Ni depan dia. Ni depan bazar. Ni ada orang jual air. Nasi ayam. Jual nasi-nasi. Air balang RM5 satu balang. Kuih kek-kek. Kek-kek pun ada. Tu kuih-kuih. Popia. Apa? Puding keremek. Ni apa puding? Ni kecil-kecil. Ya betul. Puding RM1. Nak ke? Lagi tu tak apa. Nak tak? Yang mana? Tak kecil. Tak cuba pilih nak berapa? Dia pergi desain macam popia. Kira berapa? RM4-5. RM4-5 bergedil. Takoyaki kita dah beli dah. Dia baru. Ramai kat sini. Sana jual kuih. Sana pun dekit juga. Teh ais. Ini rasa. Ketuk-ketuk kawah. Jom beli air je. Ni pun air juga. Banyak jual air. Beli apa? Ha? Ais lele. Teh ais. Teh ais. Jagung air teh. Tengok dia ciduk. Sana ada balang. Sini pun ada. Baris. Dia masuk kereta pula kat sini. Dia masuk motor pula kat sini. Ada kawan tak? Ada kawan tak? Kawan besar kecil kan? Revina lain. Tengok tulisan bawah dia. Mantul. Green tea temimpi. Mimpi. Oh, dia ada nama dia. Bunga kekau. Kuah.
menyegarkan. Ribena lychee mantul. Kita dah beli dah dapat apa yang kita nak. Okey, nak balik dah. Jangan nak lalu. Okay, ni tadi kita masuk di belakang. Dia juga orang jual mercun. Kau nak bayar zakat, boleh bayar zakat kat situ. Okay, dah beli, dapat apa yang puas hati tak? Puas hati tak? Ha? Cukup ke? Ya. Katalah kurus. Abayan daya ke Bayan? Bayan? Sikit saya beli. Okay, dah habis kita beli kat bazar. Yep. Nanti nak buka. Sekejap. Abang yang dapat apa tadi? Ha? Awak tak beli kat air meledak tadi? Awak beli apa je? Air teh ais lele dengan takoyaki. Takoyaki. Selesai pergi bazar, jalan kebun. Tak ada suara. Tak tu Ariana. Tahu lah puasa, orang ni puasa juga. Yang ni? Ya, dah buka. Awak beli apa? Awak beli apa? Hui. Puasa juga Macam nak apa? Macam nak apa? Okay, kita nak balik dah. Lepas ni nak buka puasa. Lambai-lambai sikit. Lambai kan? Bye. Adiana, selamat buka. Cakap selamat buka. Selamat buka, layan aja. Layan aja. Amat buka, layankan aja. Okay, bye. Dia jadi pintar membantu proses penghadaman perut kita sendiri. Itu antara kebaikan. Cuk. Cua dah buka puasa. Sate macam ada. Ni masakan Nina ni apa ni? Ayam masak lemak cili api. Labu dari Pahang. Ni dekat tepi jalan tadi tu. Dapat dekat surau tadi, dekat masjid. Apa? Air cairan ni. Air sasi vanila. Air apa? Sasi vanila cairan ni. Oh, sasi Nabila. Nabila. Vanila. Sasi vanila. Kira Amin punya style. Nampak sedap Macam tembikai. Sana tak nampak pun daging ni. Cili api Lina. Pedas. Lemak ni namanya. Dia pun nak macam besar kan? Ayam. Mana senduk dia? Pinjam. Oh, isi apa ni? buah putih, sos siram, kicap. Oh, hari tu macam nak try masak ni. Apa kubis yang awak buat tu? Alhamdulillah selesai buka puasa kat rumah Lina. Banyak pula dibungkus. Terima kasih. Terima kasih. Okay, jom kita nak balik. Andalas. Selesai kita buka puasa iftar dengan adik aku duduk kat bandar pula, kat jalan kebun dengan kakak dari Nilai tadi. Dia balik Pahang, lepas tu singgah kat rumah adik dekat jalan kebun. Alhamdulillah. Esok pula minggu depan hari Ahad, insyaAllah kita nak buka puasa dekat rumah Cik T pula Ahad, insyaAllah. Okay, jumpa lagi untuk next video. Layankan aja. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.